Jenazah gadis ditikam 61 kali selamat dikebumikan. Keluarga mohon ruang masih terkejut. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Jenazah seorang penuntut kolej, Nurfisha Zulkifli, 19, yang menjadi mangsa pembunuhan kejam dengan 61 tikaman, selamat dikebumikan awal pagi tadi dalam suasana pilu. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Periang, Karai, kira-kira jam 5.30 pagi selepas dibawa keluar dari Unit Forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2, Kota Baru pada jam 10.30 malam. Tinjauan di kediaman keluarga mangsa di Kampung Batu Jarau pagi ini mendapati suasana lengang dengan hanya beberapa ahli keluarga terdekat berada di rumah, termasuk bapa mangsa, yang dilihat masih terkesan dengan tragedi itu. Seorang bapa saudara mangsa yang enggan dikenali, bagaimanapun tampil memohon agar pihak media memberi ruang kepada keluarga untuk bertenang. Kami sebenarnya tak nak ulas apa-apa sebab kami sekarang dalam keadaan kami takut bercakap apa yang tak patut cakap. Jadi saya harap beri ruang pada kami. Insya Allah kalau kami sudah tenang nanti kami boleh beri kerjasama. Beri kami ruang dan berehat dahulu. Kami pun belum sempat tidur lagi sekembalinya daripada Kelantan. Kami sampai sana sekitar jam 9 malam tadi, katanya. Menurutnya, ahli keluarga terdekat termasuk bapa mangsa masih terkejut dan memilih untuk berdiam diri susulan kejadian tragis itu.